恭喜发财，新年快乐 ！Hang Huat Wah, semua kita dah cakap dah. Kena ambil semangat Ambil ni. semangat daruh tersebut. Semangat kuda ni untuk tahun 2026 ni. Tapi itulah Irfan ni, tadi kita bersama dengan Tunku Khusyah. Dia ada cheer-cheer juga lah kan. Betul. Ini pun ada cheer tapi belum lagi lah. Belum official. Belum official, tak boleh. Sebab kita nak bercakap mengenai peranan alumni. Sebab kita kalau dah habis sekolah, bukan setakat itu saja peranan kita kan, bukan untuk belajar semata-mata. Lepas kita dah bekerja, dah ada kerjaya sendiri, kena kembalikan kepada masyarakat jugalah. Betul. Giving back to society. Alumni mana? Saya dulu asrama penuh lah, SPP. SPP, Langkawi. Tak, Sains Peguam Pasu. Peguam Pasu. Okey, Star Kelang. Kita alumni sekolah tu lah ya. Okey, hari ini kita nak bersama dengan alumni. Ini daripada anak Sains Mara. Betul. Ansara. Kita bersama dengan Presiden dan juga Timbalan Presidennya, Teknologi Taufik Hussein selaku Presiden, dan juga di sebelahnya Chef Imelda Haris. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat Ni baju rasmi. Baju rasmi. Baju rasmi Ansara. Okey. Kita nak pakai macam ni, kita bukan Ansara. Ansara. Jadi membawa semangat Ansara ni lah. Yeah. Kita suka sebenarnya bila bercakap dengan mengenai alumni ini. Betul. Sebab ialah tugas alumni ini dia penting sebenarnya untuk kita membimbing generasi ataupun pewaris-pewaris kita seterusnya lah. Bagi pandangan teknologi sendiri, bagaimana peranan alumni ini betul-betul memainkan peranan untuk membawa generasi muda sekarang ini ke landasan yang baik dan juga mungkin boleh mengikut jejak seperti teknologi dan juga Chef? Tapi sebelum tu nak tahu dulu MRSM mana? Saya daripada MRSM Taiping. Taiping. Okey, tahun rahsia lah Tahun boleh cerita tapi Jangan. Okey, kalau tahun bila kalau boleh? saya SPM 2000. Oh, 2000. Okey. Oh, 2000. Jadi mungkin boleh kongsikan perjalanan selepas itu dan bagaimana untuk kita menyantuni masyarakat luar menjadi sebagai alumni Ansara ni. Alumni, kita bercakap tentang, bagi saya lah, social mobility sebagai alumni ni sangat penting sekali kerana social mobility ni kita ingin membawa ahli-ahli ataupun keluarga kita daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Baik. Dan ini sebenarnya satu misi yang teras untuk bagi Ansara kerana kita inginkan keluarga-keluarga yang kebanyakan masuk ke MRSM ini daripada yang latar belakang kurang berkemampuan. Dan kita mahu mereka ini melonjakkan diri dan bukan diri sendiri saja, melonjakkan keluarga ke peringkat yang lebih tinggi. Itu melalui bantuan daripada alumni-alumni sendirilah. Jadi Ansara ini, anak Sains Mara, kita daripada 58 MRSM sekarang ini dah ada banyak kan. Dan ahli sebenarnya boleh mencapai 250,000 ahli. Ramai, tapi belum cukup lagi lah. Kita tahun ini menuju ke 100,000. Dalam 2 tahun ini target kita 100,000 ahli. 100,000 lagi. Dan supaya dapat melakukan, alumni ini memberi perkongsian, memberi semangat kepada adik-adik anak-anak di MRSM ni untuk membawa keluarga ke social mobility itulah, melonjak ke tempat lebih tinggi. Okey, tadi kita dah kongsikan daripada MRSM Taiping. Taiping. Kita belum baru balik Taiping ada dengar tadi. Chef daripada mana? Okey, saya merupakan pioneer Mata Rendah Sains Mara Kuching. Pioneer. Dia yang rasmikan bangunan dekat MRSM Kuching tu. Waktu tu pokok, saya lagi tinggi daripada pokok. Dia punya tahap pioneer tu. Waktu tu ialah masuk daripada form 1. Dekat MRSM lah sebenarnya saya belajar. Bukan dekat situ kan kita belajar sebagai untuk berdikari, berdisiplin, dan yang paling penting untuk membina keyakinan diri yang kita bawa sampai sekarang. Kalau macam Chef sendiri, ingat tak lagi pengalaman waktu di MRSM? Mesti ingat punya. Mestilah ingat. Apa yang menarik tu? Pesan makan kat tray. Itu yang paling penting lah. Biasanya kalau kita kat rumah kan kita pinggan. And then kita boleh pilih lauk. Dekat situ kita tak boleh pilih lauk. Tapi dekat situ, bila kita belajar, itu kita bina jati diri kita yang membentuk kita hari ini. Kalau macam kita punya junior memandang alumni sebagai idola. Kalau macam dulu sebabkan pioneer, mungkin idolanya cikgu? Betul. Siapa cikgu ketika tu? Waktu saya di maktab, sebab kita tak ramai, batch saya ada 108 orang saja. Sikit. Satu kelas ada 18 orang ataupun lebih kurang lagi daripada itu. Jadi memang cikgu lah. Macam kita mak bapak jauh, cikgu memang jadi kakak, jadi mak.
Waktu saya dulu warden saya Puan Ramlah dan juga teacher English saya Puan Zuraida. Dia antara orang bila kita tengok dia bercakap kan, dia cakap dengan penuh confident, dia cakap macam tak ada salah lah. Dekat situ bila kita kita tengok keberanian dia punya kaliber dia, memang memberi semangat untuk kita jadi macam dia ataupun lebih baik daripada dia. Macam tak ada salah, betul atau tidak tu belakang kira. Itu belakang kira, tapi bila cakap dia memang confident, betul lah. Yakin. Boleh masuk pidato nanti. Boleh masuk pidato. Itu yang bestnya bila dengar pengalaman chef sendiri kan. Betapa seronoknya lah belajar dekat MSM dulu kan. Kalau boleh putar balik masa, nak belajar MSM tak? Kita setia lah. Kita setia dengan sekolah kita. Baik, setia. Hidup tak. Okey. Kita nak bercakap mengenai trajektori kehidupan lah. Sebab bila kita melihat kepada institusi pendidikan ni, pastinya untuk kita mengubah kehidupan seseorang. Jadi bagaimana Tuan melihat peranan Ansara ini dan juga bagaimana untuk kita membantu meningkatkan mobiliti sosial kepada masyarakat luar sana dan juga generasi akan datang? Peranan alumni ini sebagai navigator. Itu sebab kita kan alumni kita dah melalui semua benda-benda yang berlaku di MRSM tu kita tahu kan, especially kita lah kan. Makan garam dulu. Makan garam dulu, kata makan garam lah. Tapi saya nampak dia sebagai kita adalah orang yang pernah konsep saya panggil melanggar dinding lah. Kita dah cuba buat, tak boleh, sangkut kan, sangkut. Jadi ini benda-benda yang tak ada diajar dalam buku teks kan. Jadi perkara-perkara inilah yang membuatkan peranan alumni ini sangat penting, kerana dengan konsep-konsep ataupun perkara-perkara yang kita tahu ini, kita boleh latih ataupun kongsikanlah kepada adik-adik anak-anak. Yang saya selalu tekankan kepada ESCO, kita harus fail fast, recover faster. Supaya dia anak-anak ni dia kadang dia takut semua kan, takut nak gagal ni sangat valid sekali lah. Jadi ini benda tak apa, yang kami dah cuba, kami pun pernah gagal, inilah dan hasilnya macam mana begini kan. Jadi antara perkara yang dah langgar dinding tu, kalau boleh dikongsi. Itu banyak tak boleh cerita di sini. Untuk junior-junior mungkin ada 1-2 tips yang nak diberikan. Tapi banyaklah contohnya bila kita ada tu, kita belajar pernah gagal kan. Saya sendiri pun percubaan SPM ada yang C5, C6 tapi SPM A pula kan. Jadi dia tu kita bercerita dia jadi adik-adik ni rasa macam boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya kan. Walaupun tak ada cara-cara. Jadi banyak ni dia mental block. Bila kita kongsikan, jadi adik-adik ni rasa macam mental block tu jatuh dan rasa kami pun boleh buat lah sebenarnya. Ini dah proven. Ini orang-orang alumni ini adalah orang yang pernah duduk di tempat yang sama, makan di, kami panggil Dewan Selera. Dewan Selera. Di Dewan Selera yang sama. Jadi bolehlah kan, dia rasa tu akan lain lah. Sebab orang yang pernah melalui benda yang sama. Ya, dia semuanya berkaitan dengan perspektif lah dan juga mindset kita kan. Cara kita nak ubah mindset anak-anak muda ni dengan adanya alumni-alumni lah untuk datang membantu. Okey, mungkin boleh kongsikan juga chef. Kadang-kadang kan ada orang macam lepas habis sekolah dia tak nak terlibat dah dengan benda-benda yang di sekolah ni lah. Alumni kan dia macam kalau boleh kawan-kawan dia pun nak delete semua kontak. Kan. Tapi kita tak nak macam tu. Ini macam mana kita nak menggalakkan lebih ramai orang sebenarnya untuk terlibat sama, lagi-lagi mereka yang merupakan bekas pelajar anak mara ni. Pengalaman ke? Saya okey, masih lagi ada guru alumni. Ada. Silakan. Betul. Sebenarnya bila kita ber-NGO ni lah, berpersatuan ni, sebenarnya bila kita jumpa kawan-kawan lama, dia Ansara ni bukan sekadar nostalgia, tetapi merupakan satu tempat di mana kita berinteraksi, kita memberi balik apa yang kita pernah ada, khususnya untuk adik-adik kita. Sebab kita macam Taufik cakap tadi, saudara Taufik cakap, dia kata di situ kita dah pernah lalui dan kita boleh bantu orang. Bukan setakat nak bantu dari segi wang ringgit, tetapi contoh mentoring, kita boleh bagi macam latihan industri. Sebab yelah abang-abang kakak-kakak kita orang semua dah ramai yang berjaya, dah ada company sendiri apa segala kan. So dekat situ memang peluang-peluang untuk latihan industri kita boleh bagi dekat adik-adik. Tapi dari segi untuk menyumbang balik kepada alumni ni, dia bukan sekadar untuk berseronok, tetapi mengikut juga kita punya interest. Ada yang suka kerohanian, ada buat tadabbur ke, pergi ceramah ke. Ada yang suka pergi panjat Gunung Kinabalu. Dia begitu. Bila kita ada satu interest yang dengan kumpulan yang sama, insya-Allah dekat situ kita boleh jadi lagi happy lah. Bukan setakat nak menjalinkan ukhuwah silaturahim. Kalau macam tuan tadi kongsi benda-benda langgar dinding ni, kalau macam chef sendiri apa yang dikongsikan sebagai alumni? Okey, saya banyak bantu dari segi sebab saya memang tukang masak. Bagi saya masak ni bukan kita makan
saja, tetapi banyak benda yang kita boleh buat dari membuat makanan ni. Kita boleh bantu orang untuk meniaga, janda pendapatan. Jadi di situ saya banyak buat kelas masakan yang boleh bantu, especially sekarang zaman susah kan. Semua orang nak buat bukan satu kerja, kita pakai banyak topi. Betul. Di situ kita boleh dapat janda pendapatan untuk bantu keluarga dan masyarakat khususnya. Macam tu. Saya suka sebab ianya boleh dikaitkan dengan TVET kan. Betul. Sebab zaman sekarang ni semuanya berkaitan dengan kemahiran. Betul. Jadi kalau kita lihatlah ramai yang menganggap bahawa TVET ni pilihan kedua, pilihan terakhir. Sebab semuanya mementingkan akademik semata-mata. Pandangan Chef? Okey, TVET ni sebenarnya bila kita kata pilihan kedua, dia bukan pilihan kedua. Dia adalah sebenarnya cara lain untuk kita capai kejayaan. Sekarang ni dunia memerlukan kemahiran, skill yang tinggi. Bukan setakat saja tahu teori, macam contoh tahun ni kan, tahun Not Malaysia. Kalau kita tak ada tukang-tukang masak hebat ni, macam mana kita nak keluarkan makanan yang sedap apa sekali. So dekat situ dia kena balance. Jadi bila orang kata TVET pilihan kedua, memang bagi saya salah. Dia merupakan jalan lain untuk sama kita capai kejayaan. Saya setuju. Macam juga TVET ya, kita ada sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 untuk pengacaraan majlis. Betul. Kita memerlukan MC yang hebat. Kalau Malaysia kalau tak ada event, tak ada MC, tak boleh. Dan juga berkelayakan. Okey. Kita nak menyentuh lagi tentang komuniti alumni Ansara ni lah. Sebab sebagai presiden saya rasa bukan mudah untuk menggerakkan lebih kurang tadi 250,000 kan. Jadi bagaimana, apa di antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh presiden sendiri juga timbalan presiden untuk kita bersama-sama menguatkan lagi kekuatan Ansara Malaysia ini? Saya rasa bukan saja Ansara, bahkan alumni-alumni persatuan lain juga menghadapi problem yang samalah. Kerana alumni ni NGO yang tidak berbayar, tidak bergaji dan sebagainya. Biasanya kekangan ialah relevansi terhadap jiwa ataupun kehidupan mereka. Sebab semua alumni ini adalah orang yang berkarya, sibuk menjaga keluarga dan sebagainya kan. Jadi kita contohnya di Ansara Malaysia, macam Chef Manda sebutkan tadi, kita adakan program-program yang lebih berbentuk dekat dengan jiwa mereka. Contohnya baru-baru ini kita adakan, kita panggil ABDC, Ansara Blood Donation Campaign. Yang ini kita lakukan setiap tahun sebelum Ramadan. Khas sebelum Ramadan sebab waktu Ramadan itu jumlah bekalan darah negara berkurangan. Jadi memang setiap tahun orang tahu Ansara akan adakan blood donation campaign. Itu jadi mereka yang rapat, yang doktor dan sebagainya akan menjadi sukarelawan, bantu dan sebagainya, tolong kita kan. Dan kita adakan sukan pun ada. Karnival Sukan Ansara setiap 2 tahun. Penyertaan sekitar 8,000 orang. Ramai. Setiap 2 tahun kita adakan. So ini mereka-mereka yang rapat dengan sukan dia akan join. Jadi melalui program-program ini akan ada rasa sense of belonging lah ahli-ahli ini supaya mereka dapat menyumbang dalam bidang yang dekat dengan hati mereka. Kemudian bila dia dah rapat dengan Ansara, kemudian barulah kita adakan program lain supaya dapat kita sambutlah, siapa kita sambut apa-apa saranan daripada kerajaan, daripada MARA khususnya dan sebagainya, supaya kita akan selarikanlah supaya apa yang ingin dicapai oleh negara itu boleh kita bantu sebagai alumni. Kita bukan saja sebuah persatuan yang suka-suka jumpa-jumpa cerita 20 tahun lalu, 10 lalu. Bukan nostalgia semata-mata. Jadi ada impact kita tu yang kita ingin berikan kepada negara kita sendiri. Tapi memang betul lah, kalau jumpa kawan-kawan lama yang paling pertama sekali seimbang, kau ingat tak dulu? Cakap tadi, kau tahu tak pokok tu aku lagi tinggi daripada pokok tu. Okey, mungkin saya boleh kongsikan apa yang tengah diusahakan oleh Ansara sekarang dan mungkin boleh kongsikan prospek pada masa akan datang, apa lagi rencananya? Okey, sekarang macam presiden saya cakap tadi, kita punya target memang 100,000 lah. Sebab bila kita kumpul semua tenaga-tenaga yang bijak pandai ni kan dari pelbagai disiplin, insya-Allah banyak tak banyak sikit kita boleh bantu kembali kepada negara khususnya dan ummah. Dan dekat Ansara macam presiden saya cakap tadi, memang kita ada pelbagai rancangan yang kita buat, macam KSA, Karnival Sukan Ansara. Kita buat tahun hadapan. Itu memang flagship. Selain daripada itu, kita orang ada juga jamuan raya yang memang kita buat tiap tahun lah untuk kumpul semua member. Chef masak ke nanti? Tidak, kalau masak Ifan kalau masak 1,000 orang, saya berkicap kan.
Yang ini kita actually bila kita buat program, kita memang activate dan empower kita punya members. Jadi kalau kata kita nak supplier decoration, kita akan ambil daripada Ansara. Kalau caterer, kita ambil daripada Ansara. So dekat situ kita yang men-empowerkan member juga. So member memberi kepada member. Berbagai lagi program lain. Contoh yang satu hari bulan ni kita ada Perhimpunan Hufaz Teknokrat Mara. Sebab Mara tahun ni 60 tahun. Jadi Ansara merupakan memang kira bapak kita orang lah kan. So dekat situ kita akan mengumpul dalam 6,000 hufaz dan juga teknokrat di masjid wilayah. So banyak program yang kami buat, bukan setakat kepada kerohanian, ke sukan, ke pelbagai. Okey. Macam mana nak tahu lebih lanjut ni mengenai Ansara ni? Mana tahu penonton kita, oi saya tak join lagi ni Ansara ni. Silakan Tuan Presiden. Bercakap kepada semua. Jadi kita melalui social media kita paling aktif lah. Social media, Facebook, Instagram, kita thread kita pun dah disambut sambutan sangat meriah di thread. Kita ada website dan kita tahun ni adakan juga WhatsApp channel. Supaya itu paling laju lah, kita akan blast semua information, semua boleh dapat lah. Tapi yang paling utama di Facebook lah, lebih mudah. Okey. Untuk penutup saya nak tanya pada Chef lah. Chef, kalau boleh kembali semula ke zaman pokok masih rendah daripada Chef tu, apa satu nasihat Chef nak berikan kepada diri sendiri? Okey, ada dua. Ada dua. Bagi saya macam tadi kita cakap cuba kan. Kalau kalangan dinding, okey. Kita takkan tahu kalau kita tak cuba. Jadi itu satu. Yang kedua, sebenarnya kejayaan sebenar kita ni bukan pada yang kita dapat, tetapi kepada berapa ramai yang kita bantu sepanjang perjalanan kita. Setuju. Mendalam tu Chef. Setuju. Saya setuju. Itu paling penting sekali. Itu dia kata-kata Imam tu. Daripada Ansara Malaysia. Daripada Ansara. Kita tak sabar dah tunggu diorang punya cheer macam mana. Kita tak boleh tunjuk lagi. Tak official lagi. Sebab tak official lagi. Kena jemput lagi lah. Boleh. Kita datang khas untuk bawakan cheers tu je. Kita kena join ni lah WhatsApp channel tadi lah. Datanglah untuk ni Carnival Sukan tu. Boleh. Kita boleh jumpa. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Teknologi Taufik Hussein, Presiden Ansara Malaysia, dan juga Chef Imelda Haris, Timbalan Presiden Ansara Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih bersama kami. Okey, penonton, seterusnya kita akan ke cerita Pagi Melaka untuk kita lihat jelajah Ramadan RTM untuk tahun ini. Jadi terus bersama rakan pelapor kita Noris Syafinas Sari yang ada laporannya. Silakan Syafinas. Silakan.